warna-warna tajwid. Warna-warna tajwid. Contoh dekat sini warna maroon kan. Okey, warna maroon. Warna merah lah, warna merah. Ni, warna merah ni. Warna merah ni, panjang-panjang ni. Okey, mad wajib. Mad jaiz, mad silah tawilah lah. So, kena baca 4 ataupun 5 harakat. So, kena baca panjang lah. Okey, so kita akan nampak juga warna coklat. Warna coklat ni biasanya duduk dekat di awal surah lah. Alif, Lam, Mim. Contoh kan. Okey, so 6 harakat, mak lazim, mak faruq. Lepas tu dekat sini ada 2, 4, 6 harakat, mak arid li sukun, mak lin. Okey, so kalau ni kita akan tahulah yang ni mak arid li sukun. Yang ni pun mak arid li sukun, yang ni pun mak arid li sukun kan. Lepas tu ada gunnah ya, dalam gunnah ni pula ada idgham, iqlab dan juga ikhfa. Lepas tu ada qalqalah, ada raf tafkhim dan macam-macam lagi lah dekat bahagian bawah ni sebagai rujukan untuk bacaan kita. Jadi untuk Al-Quran ni bagusnya bila kita mengaji, kadang-kadang kita macam dia ni nak kena dengung ke? Dia ni nak kena panjangkan ke? Kalau panjang ni berapa harakat dan sebagainya kan? So kita just rujuk sahaja panduan dekat bahagian bawah ni. Okay? So untuk Al-Quran ini, untuk Al-Quran Mushaf per juzuk ni tuan-tuan, Al-Quran Mushaf per juzuk, tuan-tuan akan dapat Al-Quran. Ya, Al-Quran berserta dengan kotak ya. Al-Quran ini dia berserta dengan kotak. Ni kotak dia tuan-tuan. Ni kotak dia. So memang lengkap 30 juzuk lah. Lengkap 30 juzuk daripada juzuk. Yang ni juzuk 11 kan. Contoh juzuk 1, 2, 3, 4, 5 sampailah juzuk yang ke-30. Yang ni memang satu set tuan-tuan. Yang ni memang dengan satu set. Kita akan bagi sekali dengan kotak. Kita memang akan bagi sekali dengan kotak. Nampak? Daripada juzuk 1 sampai juzuk yang ke-30 lah. Dan tuan-tuan dan juga puan-puan jangan risau. Untuk Al-Quran kita ni kita mendapat kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri lah. Nampak sahih. Maksudnya telah disemak dan telah dipersetujui oleh penyemak-penyemak Al-Quran lah. Maksudnya mereka bersetuju dengan Al-Quran ini tak ada kesalahan, tak ada cacat cela dan sebagainya lah. Okay. Kalau katakan ada cacat cela mungkin dari segi warna ya ataupun cetakan gitu. Maksudnya bukan salah daripada mereka lah, mungkin salah daripada pihak kami kan. Kalau katakan contoh cetakan kami tak jelas, kabur, warna pudar dan sebagainya, itu daripada kami lah. Tapi untuk cetakan ataupun untuk ayat-ayat Al-Quran ni memang diperakui oleh kita punya ahli lajnah Al-Quran lah. So untuk ahli lajnah tersebut, tuan-tuan boleh semak kat sini kat bahagian hadapan ni. Okey, ni COP KDN ya tuan-tuan. Ini COP KDN. So nampak tak, ahli jawatan kuasa penyemakan dan penilaian teks Al-Quran. So kadang-kadang ada orang dia tak tahu benda-benda macam ni. Kenapa setiap Al-Quran ni ada nama-nama ni? Apakah fungsi jawatan mereka yang ada dekat dalam Al-Quran ni? Jadi jawatan mereka ni lah fungsinya untuk penyemakan Al-Quran ya. Kadang-kadang sebelum ni kalau tuan-tuan juga puan-puan perasan, nampak tak dulu-dulu ada Al-Quran yang disalahgunalah, maksudnya dengan baris yang salah ya, dengan terjemahan yang salah. Ayat Al-Quran tu dah betul dah sebenarnya. Ayat Al-Quran tu dah betul dah, tapi terjemahan disengajakan ada kesalahan. Sayanglah kan. Okey. So ni dia untuk Al-Quran kita, Al-Quran Mushaf per juzuk. Al-Quran ni tuan-tuan ya, Al-Quran ni tuan-tuan, harga asal dia kalau tuan-tuan tengok, okey, harga asal dia adalah RM90 ya. Harga asal dia adalah RM90 tuan-tuan. RM90 harga asal untuk Al-Quran Mushaf per juzuk yang saya gunakan setiap hari ya. Setiap hari saya boleh kongsikan Al-Quran saya ni dengan mak ya, dengan abang dan sebagainya lah.